60 tahun. Jika anda berusia lebih 60 tahun, ada sesuatu yang anda lakukan setiap malam yang mungkin secara diam-diam meningkatkan risiko strok semasa anda tidur. Tiada kesakitan, tiada amaran, tiada simptom dramatik untuk memberi amaran kepada anda. Anda tidur dengan perasaan normal dan menjelang pagi segalanya boleh terasa berbeza. Kekeliruan, kelemahan, kesukaran bercakap, kesukaran berdiri bukan kerana apa yang anda makan atau berapa banyak anda bersenam, tetapi kerana bagaimana kedudukan badan anda selama berjam-jam ketika otak anda paling terdedah. Ramai warga emas percaya strok hanya berpunca daripada sebab-sebab yang jelas seperti merokok atau pemakanan yang tidak sihat. Tetapi para doktor semakin melihat corak yang berbeza. Tabiat waktu malam posisi tidur rutin senyap yang dirasakan tidak berbahaya tetapi perlahan-lahan meningkatkan risiko dari masa ke masa terutamanya selepas usia 60 tahun. Dalam video ini anda akan mempelajari 7 posisi tidur dan tabiat waktu malam yang biasa yang boleh meningkatkan kemungkinan strok pada orang dewasa yang lebih tua dan mengapa otak menjadi lebih sensitif terhadapnya seiring dengan usia. Pastikan anda menonton sehingga akhir kerana tabiat terakhir adalah tabiat yang ramai warga emas harapkan untuk keselesaan. Namun ia mungkin merupakan risiko yang paling terlepas pandang daripada semua. Selepas kami menerangkan risiko-risikonya, kami juga akan membincangkan posisi tidur yang paling selamat dan paling menyokong untuk warga emas dan bagaimana perubahan kecil malam ini boleh membantu melindungi otak anda semasa anda tidur. Sebelum kita bermula, luangkan sedikit masa untuk memberitahu kami di ruangan komen berapa umur anda, dari mana anda menonton dan bagaimana tidur anda kebelakangan ini. Saluran Kembara Sihatku ini dibina untuk warga emas dan pengalaman anda amat penting di sini. Sekarang mari kita mulakan. Risiko pertama ialah tidur terlentang rata tanpa meninggikan kepala anda. Posisi ini sering dirasakan semula jadi terutamanya bagi warga emas yang telah tidur dengan cara ini selama berdekad-dekad. Ada yang percaya ia membantu tulang belakang. Yang lain mendapati ia lebih mudah untuk bernafas. Tetapi dengan peningkatan usia, posisi ini secara diam-diam boleh menjejaskan otak. Apabila kepala berada pada paras yang sama dengan jantung selama berjam-jam, saliran darah dari otak menjadi kurang efisien. Dalam badan yang lebih muda, salur darah menyesuaikan diri dengan mudah. Tetapi selepas usia 60 tahun, salur darah menjadi lebih keras dan kurang responsif. Darah boleh bertakung lebih lama daripada yang sepatutnya, terutamanya pada awal pagi apabila tekanan darah meningkat secara semula jadi. Para doktor sering melihat corak ini pada orang dewasa yang lebih tua yang bangun dengan perasaan luar biasa, keliru, lemah di sebelah badan atau tidak stabil. Isu ini tidak berlaku secara tiba-tiba. Ia terbina secara senyap dari masa ke masa. Berbaring sepenuhnya rata boleh meningkatkan tekanan di dalam kepala dan mengurangkan aliran balik darah yang lancar dari otak, meningkatkan kemungkinan pembentukan darah beku semalaman. Walaupun perubahan kecil boleh memberi perbezaan, ketinggian kepala yang sedikit membolehkan graviti membantu peredaran darah dan bukannya menentangnya. Menyokong lengkungan semula jadi leher tanpa memaksa dagu ke hadapan membantu aliran darah kekal stabil semasa otak berehat. Ini bukan mengenai keselesaan semata-mata. Ia adalah mengenai peredaran darah ke organ yang paling sensitif di dalam badan. Dan apa yang menjadikan ini sangat penting ialah ramai warga emas percaya tidur rata adalah selamat. Sedangkan pada hakikatnya usia mengubah cara badan bertindak balas terhadapnya. Tetapi jika anda fikir berbaring rata berisiko posisi seterusnya meningkatkan tekanan dengan cara yang sangat berbeza dan sering kali lebih serius. Risiko kedua datang daripada tidur meniarap, juga dikenali sebagai posisi prone. Ramai warga emas mengamalkan posisi ini dari masa ke masa kerana ia terasa selesa atau membantu melegakan ketidakselesaan belakang. Ia mungkin terasa biasa dan selamat, tetapi dengan peningkatan usia, posisi ini memberikan tekanan tersembunyi pada bekalan darah ke otak. Apabila anda tidur meniarap, leher anda mesti berpusing tajam ke satu sisi untuk bernafas. Putaran yang berpanjangan ini boleh menyempitkan arteri utama di leher yang membawa darah ke bahagian belakang otak. Pada orang dewasa yang lebih muda, badan menyesuaikan diri dengan cepat. Tetapi selepas usia 60 tahun, salur darah kurang fleksibel dan walaupun mampatan ringan yang berterusan selama berjam-jam boleh mengurangkan aliran darah. Aliran yang berkurangan ini tidak menyebabkan kesakitan. Ia tidak membangunkan anda, tetapi dari masa ke masa ia meningkatkan kemungkinan kekurangan oksigen kepada tisu otak semasa tidur. Digabungkan dengan penurunan oksigen semula jadi semalaman dan peredaran yang lebih perlahan, posisi ini secara diam-diam meningkatkan risiko strok pada orang dewasa yang lebih tua.
Para doktor sering mendapati bahawa warga emas yang tidur meniarap melaporkan kekakuan pagi, sakit leher pening atau masalah keseimbangan yang beransur pulih pada waktu siang. Ini bukan selalunya isu ortopedik. Ia boleh menjadi isyarat awal peredaran darah. Tidur mengiring dengan kepala dan leher dikekalkan dalam posisi neutral membolehkan darah bergerak dengan lebih bebas. Matlamatnya bukan kesempurnaan. Ia adalah untuk mengurangkan jam-jam mampatan salur darah yang tidak perlu semasa otak berehat. Dan jika posisi leher boleh menyekat aliran darah tabiat seterusnya, mengahadkan sesuatu yang sama pentingnya pada waktu malam. Risiko ketiga ialah tidur dengan selimut atau kain penutup ditarik menutupi kepala. Tabiat ini sering bermula pada awal kehidupan sebagai cara untuk berasa hangat, senyap atau selamat. Ramai warga emas meneruskannya tanpa berfikir panjang, tetapi penuaan mengubah cara otak bertolak ansur dengan aliran udara yang berkurangan. Apabila kepala ditutup, paras oksigen di sekeliling hidung dan mulut boleh menurun secara perlahan manakala karbon dioksida terkumpul. Ini berlaku secara beransur-ansur tanpa rasa tidak selesa. Semasa tidur nyenyak, otak menjadi lebih sensitif terhadap perubahan kecil dalam ketersediaan oksigen. Paras oksigen yang lebih rendah boleh memekatkan darah dan menjadikan peredaran kurang efisien selama berjam-jam. Ini meningkatkan kemungkinan pembentukan darah beku dalam salur darah yang terdedah. Risiko ini lebih tinggi untuk warga emas kerana darah sudah bergerak lebih perlahan dan salur darah kurang boleh suai. Ini tidak bermakna tidur harus terasa sejuk atau terdedah. Ia bermakna aliran udara adalah penting. Menghalang cahaya dan bunyi boleh dilakukan dengan selamat menggunakan penutup mata atau pelindung telinga dan bukannya menyekat ruang pernafasan. Jika anda bangun dengan sakit kepala, rasa mamai atau keletihan yang luar biasa, tabiat ini patut dipertimbangkan semula. Otak memerlukan udara segar pada waktu malam sama seperti ia memerlukan rehat. Tetapi aliran udara bukan satu-satunya isu. Kedudukan badan itu sendiri boleh mewujudkan masalah peredaran darah dengan cara biasa yang lain. Risiko keempat, melibatkan tidur tegak di kerusi malas atau kerusi biasa. Ini sangat biasa di kalangan warga emas yang menghadapi sakit sendi reflux atau ketidakselesaan pernafasan. Ia terasa menyokong dan selamat, tetapi penggunaan jangka panjang boleh meningkatkan risiko strok secara diam-diam. Tidur tegak menyebabkan darah berkumpul di bahagian bawah badan untuk tempoh yang lama. Pada orang dewasa yang lebih tua, ini melambatkan peredaran darah dan meningkatkan peluang pembentukan darah beku di kaki. Semasa pergerakan atau perubahan posisi pada awal pagi, darah beku ini boleh bergerak ke atas. Di samping itu, tidur tegak mengganggu peraturan tekanan darah semula jadi badan semasa tidur nyenyak. Daripada stabil tekanan mungkin turun naik secara tidak menentu memberikan tekanan pada salur darah otak yang rapuh. Tidur sebentar di kerusi bukanlah isunya. Kebimbangan timbul apabila kerusi malas menggantikan katil setiap malam. Sokongan yang betul yang meninggikan bahagian atas badan sambil mengekalkan peredaran seimbang adalah kuncinya. Jika ketinggian diperlukan, bantal baja yang kukuh atau katil boleh laras menawarkan penjajaran yang lebih selamat daripada kerusi yang membengkokkan badan pada sudut yang tajam. Dan walaupun postur penting di mana tekanan terbina semasa tidur adalah sama pentingnya, risiko kelima ialah tidur mengiring dengan lengan diletakkan di bawah kepala atau bantal. Posisi ini terasa selesa dan biasa bagi ramai warga emas. Tetapi ia memberikan tekanan yang berterusan pada salur darah dan saraf yang membekalkan ke otak. Apabila lengan tersepit di bawah badan, peredaran melalui bahu dan leher boleh menjadi terhad. Mampatan ini menjejaskan kedua-dua arteri dan vena yang bertanggungjawab untuk menggerakkan darah ke dan dari otak. Selama berjam-jam, aliran menjadi perlahan dan tekanan terbina. Salur darah yang lebih tua pulih dengan lebih perlahan daripada mampatan. Apa yang dahulunya hanya menyebabkan lengan kebas, sementara kini boleh meningkatkan tekanan peredaran darah semalaman. Ramai warga emas bangun dengan rasa sesemut, kekakuan atau kelemahan dan menganggapnya sebagai penuaan biasa. Penyesuaian kecil boleh mengurangkan risiko ini. Mengekalkan lengan ke hadapan atau disokong oleh bantal menghalang mampatan salur darah. Penjajaran leher yang neutral melindungi aliran darah semasa tempoh rehat yang panjang. Tetapi jika mampatan yang berkaitan dengan posisi adalah berbahaya, pergerakan yang berterusan boleh memberi isyarat risiko yang berbeza. Jika maklumat ini bermanfaat setakat ini, sila luangkan sedikit masa untuk menyukai video ini dan melanggan saluran Kembara Sihatku. Saluran ini wujud untuk berkongsi panduan kesihatan yang jelas dan berasaskan sains yang dibuat khusus untuk warga emas. Bagaimana keadaan kesihatan anda kebelakangan ini? Anda boleh berkongsi seberapa banyak atau sedikit yang anda suka di ruangan komen. Dan jika anda mendapati nilai di sini dan ingin menyokong usaha ini,
anda boleh menggunakan ciri super thanks di bawah. Setiap sokongan membantu meneruskan perbincangan ini. Risiko keenam ialah kualiti tidur yang buruk ditandai dengan kerap memusing dan membalikkan badan. Ramai warga emas menganggap tidur yang tidak lena hanyalah sebahagian daripada penuaan, tetapi para doktor semakin melihatnya sebagai tanda peredaran darah malam yang tidak stabil. Setiap kali badan beralih, secara tiba-tiba aliran darah ke otak berubah. Pada orang dewasa yang lebih tua dengan salur darah yang mengeras turun naik yang berulang ini boleh mengurangkan penghantaran oksigen yang konsisten dari masa ke masa. Peredaran yang tidak stabil meningkatkan kemungkinan pembentukan darah beku. Tidur yang terpecah-pecah juga menghalang tekanan darah daripada stabil dalam irama semalaman yang normal. Daripada menurun secara perlahan, tekanan mungkin melonjak secara tidak menentu. Corak ni sering dilihat sebelum stroke pada waktu pagi. Kegelisahan semasa tidur harus dilihat sebagai maklumat, bukan ketidakselesaan. Meningkatkan kestabilan tidur melalui posisi penghidratan dan persekitaran tidur boleh mengurangkan tekanan pada otak. Dan akhir sekali, ada satu tabiat waktu malam yang ramai warga emas terlepas pandang kerana ia berlaku sejurus sebelum tidur. Risiko ketujuh dan terakhir ialah tidur sejurus selepas makan berat atau minum alkohol. Rutin ini terasa menenangkan dan biasa terutamanya di usia lanjut. Tetapi penuaan mengubah cara badan mengendalikan pencernaan dan peredaran pada waktu malam. Makanan berat menarik darah ke arah sistem pencernaan, mengurangkan aliran darah ke otak buat sementara waktu. Alkohol pula mengganggu peraturan tekanan darah dan penghidratan. Pada warga emas, gabungan ini boleh mewujudkan peredaran yang tidak stabil semasa tidur. Tekanan darah mungkin meningkat secara tidak dijangka pada awal pagi apabila risiko stroke sudah pun paling tinggi. Bahayanya tidak dramatik. Ia senyap dan kumulatif. Memberi masa antara makan, minum dan tidur memberi ruang kepada badan untuk stabil. Penghidratan dan kesederhanaan menyokong peredaran darah malam yang lebih selamat. Sekarang kita telah bercakap tentang posisi tidur biasa yang boleh meningkatkan risiko stroke adalah sama penting untuk memahami posisi yang cenderung menyokong tidur yang lebih selamat dan sihat untuk warga emas. Posisi tidur menjejaskan bukan sahaja keselesaan tetapi juga peredaran pernafasan, penjajaran tulang belakang dan seberapa baik otak anda memulihkan dirinya semalaman. Sumber perubatan menyatakan bahawa posisi tidur boleh mempengaruhi segala-galanya daripada kestabilan saluran udara kepada aliran darah dan peraturan tekanan terutamanya pada orang dewasa yang lebih tua yang badannya sedang berubah. Dengan usia, posisi tidur mengiring dan posisi terlentang dengan ketinggian sedikit cenderung lebih selamat daripada posisi rata atau meniarap bagi ramai warga emas kerana ia membantu memastikan saluran udara terbuka dan mengurangkan tekanan yang tidak perlu pada salur darah dan tulang belakang. Bagi kebanyakan orang dewasa yang lebih tua, posisi tidur mengiring dianggap sebagai salah satu pilihan terbaik secara keseluruhan. Ia menggalakkan penjajaran tulang belakang yang lebih neutral, membantu pernafasan dan boleh mengurangkan tekanan pada sendi dan organ sambil membenarkan graviti membantu peredaran darah dan bukannya menentangnya. Menambah bantal di antara lutut anda boleh membantu menjaga pinggul dan pelvis anda sejajar dan seterusnya mengurangkan tekanan pada bahagian bawah belakang. Tidur terlentang dengan sedikit meninggikan kepala adalah satu lagi pilihan yang disokong dengan baik, terutamanya jika anda suka tidur terlentang dan tidak mempunyai apnea tidur atau reflux yang ketara. Ketinggian yang sedikit boleh membantu memastikan saluran udara anda terbuka dan menyokong aliran darah yang lebih sekata ke otak dan jantung. Bantal nipis yang memastikan leher anda sejajar dengan tulang belakang. Dan jika selesa bantal kecil di bawah lutut anda untuk menyokong lengkungan semula jadi bahagian bawah belakang, anda boleh menjadikan posisi ini lebih menenangkan. Kuncinya dengan tidur terlentang adalah ia tidak sepatutnya rata sepenuhnya pada waktu malam bagi kebanyakan warga emas. Ketinggian membantu mencegah sekatan aliran udara dan mengurangkan kemungkinan graviti akan menentang peredaran terutamanya jika anda sudah mempunyai kekerasan vaskular atau ketidakteraturan pernafasan. Sesetengah warga emas mendapati posisi tidur gaya graviti sifar yang boleh laras membantu. Ini adalah di mana kedua-dua bahagian atas badan dan kaki dinaikkan sedikit supaya tulang belakang mengekalkan lengkungan semula jadinya dan tekanan pada sendi dan salur darah diminimumkan. Walaupun penyelidikan masih baru, para klinisian mengakui bahawa ketinggian yang lembut dengan cara ini boleh menyokong keselesaan tanpa memampatkan peredaran. Yang penting tidak ada satu posisi tidur yang sempurna untuk semua orang.
Postur tidur yang paling selamat adalah yang membolehkan kepala, leher dan tulang belakang anda kekal dalam penjajaran neutral, menyokong pernafasan yang mudah dan meminimumkan tekanan pada arteri dan vena. Penyesuaian mudah seperti meletakkan semula bantal, menambah sokongan di bawah kaki anda atau sedikit meninggikan kepala katil boleh meningkatkan peredaran dengan ketara dan mengurangkan tekanan pada waktu malam. Seperti mana-mana perubahan tidur, ia mungkin mengambil masa beberapa malam untuk menyesuaikan diri. Anjakan kecil seperti mencuba tidur, mengiring dengan bantal sokongan atau meninggikan sedikit kepala, anda boleh menggalakkan tidur yang lebih nyenyak dan memulihkan sambil mengurangkan tekanan yang tidak perlu pada sistem vaskular. Apabila anda tidur, lebih baik otak anda memulihkan aliran darah dan membersihkan sisa metabolik dengan lebih berkesan yang menyokong kedua-dua ingatan dan kesihatan otak secara keseluruhan. Mesej malam ini bukan tentang ketakutan. Ia adalah tentang kesedaran. Kita telah meneroka 7 tabiat tidur biasa yang boleh meningkatkan risiko strok pada warga emas bukan secara tiba-tiba tetapi secara senyap dari masa ke masa. Posisi tidur, aliran udara, postur kestabilan dan rutin semuanya lebih penting selepas usia 60 tahun kerana badan berubah. Kebenaran yang meyakinkan adalah ini. Penyesuaian kecil boleh membuat perbezaan yang bermakna. Anda tidak berdaya. Anda tidak terlambat. Melindungi tidur anda, membantu melindungi otak anda, kebebasan anda dan kualiti hidup anda. Tabiat manakah yang paling menarik perhatian anda? Kongsikan di ruangan komen. Ini adalah komuniti yang dibina untuk warga emas dan pengalaman anda amat penting di sini. Terima kasih kerana menonton Kembara Sihatku.